Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Titiwangsa Kuala Lumpur, Astaf Sepak Takraw Asia Cup, Piala Asia Sepak Takraw 2025 untuk acara degu yang kini memasuki ke penghujungnya, dengan Malaysia yang akan rentam dengan musuh tradisi dalam perlawanan klasik Malaysia dan juga Thailand. Okey, 0-0 servis daripada Siti Pongkam Chan. Oh, keluar untuk yang pertama. Okey, kini giliran Syahir Rosdi. Untuk servis yang pertamanya, cukup baik. Serangan ke sebelah kaki kiri Fidi Thailand yang menjadi sasaran pertama Syahir Rosdi untuk mata yang kedua buat Malaysia. Cantik, jadi pertahanan yang sangat baik dan cuba terus dimatikan oleh Azlan alias apungan yang terbaik untuk Azlan alias, dan semestinya jangkaan mempunyai kebijaksanaan untuk menghukum lawannya. Satu taping yang sangat bagus dari Azlan alias. 1-3. Kali ini Siti Pong cukup baik mengukur sedikit kelemahan pertahanan atau bola pertama daripada Syahir. 2-4. Masih lagi dengan ketajaman servis Siti Pong. 7-6. Cantik ini yang dimahukan Syahir Rosdi, ini yang dimahukan. Servis yang ace. 9-8. Satu lagi servis berkualiti daripada Syahir Rosdi. 9-11. Berjaya diapungkan kali ini dengan baik. Apungan untuk Azlan alias masih lagi dalam permainan. Pukulan yang berbahaya dan akhirnya memberikan mata kepada pihak lawan. Bola yang sangat laju di situ ya. Bola pertama yang baik dari Siti Pong berada di belakang Zahir sambil melayu cukup baik untuk mengikat kedudukan. Lompatan yang cukup tinggi sebentar tadi. Walayut yakin untuk melakukan umpanan selebel 11-11. Apungan yang dikatakan pihak Sukan Malaysia mengatakan itu fall yang mengatakan terkena pada tangan. Ancaman dari Azlan alias meleret saja di badan. Terkena sikit pada tangan kanannya. Satu servis yang diangkat oleh Azlan alias. Satu taping yang sangat bagus, perlahan tapi berbisa. Azlan alias. Azlan alias Siti Pong. Akhirnya sangkut. Terkandas bola Siti Pong. Walaupun terlalu laju, terkandas. Akhirnya set 1 berakhir dengan kita mulai dengan set 2. Servis yang pertama untuk Syahir Rosdi. Servis yang cantik dari Syahir Rosdi. Terus tembak kepada feeder Thailand. 2-0 Syahir Rosdi. Sekali lagi servis yang berkualiti. Sangat-sangat berkualiti. Siti Pong 1 dari Syahir, 2 dari Farhan dan Azlan alias. Rejaman yang sangat bagus. Rejaman yang terlalu bagus nak dikatakan. 1-4 Siti Pong, Azlan alias
Azlan alias beliau sari diri sahaja. Dengan sari diri sahaja beliau mengumpan pihak lawan. Nampaknya walayut dah ke belakang. Sangat bagus. Kebijaksanaan yang sangat bagus dipakai oleh Azlan alias mengumpan pihak lawan dengan cara sara diri. Okay, 1-5 Syahir Rosdi. Satu dari killer mereka. Bola yang dikatakan sangat padu lah. Susah juga kalau yang diambil tu. Terbaiklah pertahanan Thailand. Memang sangat terbaik. Bola yang betul-betul merejam. Farhan sudah berada di tengah. Okey, 2-5. Farhan 2. Azlan. Ini Azlan. Susah juga kawalan untuk Farhan mengawal bola yang terlalu jauh. Apabila bola pertamanya diangkat pergi ke tepi. Syahir. Sekali lagi feeder Thailand terkena. Sangat laju bola Syahir. Satu dari Azlan. 2 Farhan. Azlan. Sentiasa skill yang sama dengan tapping dia untuk mendapatkan mata. Syahir Rosdi. 1, 2 dari pasukan Thailand. 3. Tiada yang susah. Mudah saja dia gunakan cara yang mudah untuk mendapatkan mata. Bagus. Setipong. 1 Farhan. 2 Azlan. Cantik sekali Azlan. Cantik sekali. Sangat bagus bola yang Azlan pukul. Setipong 1. Setipong Farhan. Azlan. Masih sama. Skill yang sama digunakan. Masih tertipu pihak lawan. Sangat bagus. Sangat bagus Azlan alias. Masih menggunakan skill tapping dia. Sangat bagus Azlan alias. Tertipu killer Thailand. Okay, 14-9. Match point bagi Malaysia. Sitipong. Servis dari Sitipong. 1 dari Azlan. 2 Farhan. Dan 3 kemenangan untuk Malaysia. 15-9. Masih menggunakan skill yang sama juga. Azlan alias menggunakan tabnya. Bersyukur sangat. Malaysia meletakkan kemenangan 15-9 ke atas Thailand. Satu tab yang sangat tidak dijangkakan. Menggunakan kebijaksanaan dan ketangkasan Azlan alias sangat bagus. Okay guys, terima kasih guys kerana sudah menonton. Kita berjumpa di next tournament. Okay, bye bye. Assalamualaikum.